Halo guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Rantau Official. Okey guys, hari ini saya nak review kereta yang baru masuk. Lepas tu ada juga kereta yang baru turun harga guys. Okey, apa saja kereta? Jom kita tinjau satu persatu guys. Kebetulan cuaca ni agak baik sikit pasal mendung kan, macam nak hujan. Jadi sebelum hujan tu saya nak buat video dululah untuk korang. Mana tahu korang berminat kereta dekat sini ya. Okey. Untuk yang pertama ni guys, ada sebiji kereta Honda City ya. Kereta ni tahun 2003, 1.5 liter, RM 6,200. Okey, itu hari harga kereta ni guys 7,300. Tapi saya tak sempat nak buat iklan pasal itu hari banyak betul kerja. Jadi saya buat yang harga terbaru sekarang guys. Okey. Nah, kereta ni guys, kalau untuk cat memang korang puas hati pasal dia baru lepas cat full body. Okey, bahagian dalam kereta ni pun kira cantik lagi, bersih. Tu, bahagian depan pun cantik juga tu guys. Okey. Nah, kereta ni pun enjin gearbox cantik guys. Aircon pun sejuk juga. Okey guys. Jadi harga kereta ni guys 6,200. Harga kereta saja ya. Mana tahu korang berminat dengan Honda City ni tahun 2003, 1.5 liter guys. Okey, kita next. Ada sebiji lagi guys, kereta MPV ya. Kereta Chery Maxim. Ni kali pertama kereta ni masuk sini guys. Sebelum ni Chery A-Star kan. Tapi yang ni brand dia lain, Maxim ya. Model Maxim. Okey, kereta ni 2.0 liter, kereta cat ori guys ya, dari baru. Okey, tak pernah buat cat, cuma bahagian luar tu ada sikit-sikit cala guys. Tapi yang jelas cat dia ori. Okey, kereta ni enjin gearbox korang tak perlu risau, aircon pun sejuk guys. Nah, bahagian dalam tu macam baru betul guys. Cantik tu. Okey. Cuma bumbung ni dia jatuh guys ya. Bumbung dia jatuh. Okey. Nah, bahagian depan guys. Kejap saya tengok Nah, ni bahagian depan betul-betul cantik lagi. Harga pun tak mahal guys. Tahun 2015 kereta ni ya. Harga dia RM9,950 saja guys ya. Kereta Chery Maxim. Alamak, hujan pula sekarang tu guys ya. Okey, jadi kita next. Nah, depan saya ni guys ada sebiji Mazda 3 ya, 2.0 cc. Okey, kereta ni pun siap pakai juga. Cuma bahagian dalam tu ada seat sikit-sikit, ada yang koyak lah macam tu kan. Yang jelas kalau untuk enjin, gearbox, korang tak perlu risau, aircon pun sejuk kereta ni ya. Nah, kereta memang cun guys. Okey, siap sport rim tu harga dia guys 12,800 tahun 2010. Nah, betul-betul cantik kereta ni ya. Body korang tak perlu risau, memang tak ada kemek langsung. Cat full body cantik. Harga dia 12,800. Okey. Nah, ni bahagian dalam guys. Boleh tahan, cuma seat bahagian dekat sini tu agak koyak. Ada koyak. Ni koyak. Yang belakang seat koyak tak ada. Okey. Bahagian depan. Kereta ni dah siap Android player. Cuma dashboard ni guys, dia ada crack guys. Pasal dia macam getah. Okey. Di dashboard tu dia ada crack. Macam kereta Altis dengan Camry guys. Okey. Nah, ni kereta ni pun baru masuk guys ya. Harga dia 12,800 tahun 2010 kereta ni ya. 2.0 liter. Okey, next. Depan saya ni ada sebiji Altis guys. Kereta ni belum sempat iklan, orang dah booking guys ya. Okey. Ada juga ni Azia ni sebiji guys. Belum sempat iklan juga, orang dah booking guys. Okey. Saga 2017, 1.3 liter, siap pakai saja. Okey, harga yang terbaru 10,800. Saya tak perlu review pasal itu hari dah review kereta ni. Kalau korang berminat boleh terus datang. Kereta siap pakai saja. Dalaman kereta pun cantik guys. Okey. Nah, Honda Civic Hybrid ni guys.
tahun 2013 biji ni harga dia yang terbaru 12,800. Okey. Next. Ni Alza ni guys, itu hari customer tak jadi pasal dia ambil kereta lain. Kereta ni masih ada ya, kalau korang berminat. Ada itu hari 3 orang kalau tak silap saya tanya pasal kereta ni. Saya dah cakap dekat dia dah sold, jadi customer tak jadi ambil kereta ni guys. Dia ambil kereta lain ya. Okey. Jadi harga dia yang terbaru guys 12,800 ya. Okey, masih ada lagi. Alza tahun 2010. Saya bagi tengok balik lah bahagian dalam ya. Nah. Kereta bahagian dalam boleh tahan lagi. Okey, bumbung pun cantik lagi guys. RM 12,800 saja, 1.5. Okey guys, kita next. Okey, ni sebiji guys, kereta Honda Insight tahun 2011. Kereta ni RM 8,800 saja guys. Okey, murah tu kan. Dah murah guys. Itu hari 12 lebih. Sekarang 8,800 saja. Dalaman kereta cantik kereta ni ya. Okey. Tu. Cantik lagi guys. Cuma kotor pakai saja. Okey. Cat tu bahagian bumbung nak kena buat. Spoiler pun dah pudar macam tu kan. Kereta yang jelas enjin gearbox cantik kereta ni. Aircon pun sejuk. Okey. Kita next guys. Ni pun harga dah baru ni guys. Harga dah baru. Itu hari 53. Harga dia sekarang ni harga Kenari sebiji ni guys 4,800. Okey. Tahun 2004 kereta ni ya. 1.0. Okey guys. Kita next. Okey guys, depan saya ada sebiji lagi kereta Saga tahun 2016 1.3 liter guys. Okey. Kereta ni pun cantik juga, enjin, gearbox pun okey, aircon pun sejuk, dah siap body kit guys. Full body kit. Okey guys, dah siap skating tu. Jadi korang nak kena cat lah skating tu kan, pasal dia dah pudar guys. Okey. Nah, kereta ni harga dia yang terbaru guys 9,800. Okey guys, kita next. Untuk sebiji ni pula guys, kereta Preve tahun 2012 kereta ni. Kereta ni pun siap pakai juga, enjin, gearbox pun cantik juga kereta ni. Aircon sejuk, cat full body cantik lagi guys ya. Okey, harga dia 6,800 guys. Okey. Nah, murah-murah saja sekarang kereta. Apalagi tahun 2016 memang dah murah-murah sangat guys. Okey. 6,800 saja kereta Preve biji ni guys. Tahun 2012. Okey. Tak perlulah saya review bahagian dalam tu. Itu hari pun saya dah review ya. Mesti korang ingat kalau korang berminat dengan kereta Proton Preve biji ni. Okey guys. Kalau korang berminat sebiji ni guys, betul-betul saya recommend juga. Okey. Kita next. Ni ada lagi sebiji guys, kereta Preve juga tahun sama dengan yang biru tadi, tahun 2012. RM 6,300 saja. Okey. Nah, murah-murah tu color hitam kan. Korang pilih lah nak color biru ke ataupun color hitam. Harga pun murah-murah saja. Okey, tahun sama guys ya. Kereta ni pun sama juga dengan biru, enjin, gearbox korang tak perlu risau. Aircon pun sejuk juga guys. Okey. Saya ingat itu saja video untuk hari ini guys. Lain masa saya akan buat video yang agak panjang sikit pasal sekarang tu hujan. Jadi cukup sampai dekat sini saja video untuk hari ini guys ya. Kalau berminat boleh terus datang. Kalau rasa harga tu dah murah, boleh terus datang. Ataupun korang boleh WhatsApp saya ataupun call. Kalau nak booking, nanti saya hantar nombor bank syarikat saya guys. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi di next video guys.